kau minta cuti? Kau sakit ke? Taklah. Aku okey je. Aku saja ambil cuti. Tengah sambil tu cari research sikit untuk projek addition aku. Oh, aku ingat kau sakit. Kau nak pergi mana? Weh, aku gerak dululah. Aku ada hal jap. Okey. Nanti kalau aku balik tau. Okay. Bye. Bang, jauh lagi ke bang? Oh, dah nak sampai ni. Lagi 8 minit. Astaghfirullahalazim. Engkau ke yang aku call semalam? Betul. Siapa nama engkau? Nama aku Nas. Selamat datang ke desa Niskala. Jom, aku bawa kau pusing-pusing kat kampung. Wah, cantiknya tempat ni. Ada tempat lagi menarik dari sini. Oh, ya ke? Aku kat mana ni? Baju aku macam pernah tengok tempat ni. Saya tengah tengok apa tu?
Jomlah balik sayang. Dah nak maghrib dah ni. Muka awak pun macam pucat je. Jomlah balik sayang. Jom, jom. Itu Indra? Assalamualaikum. Saya okey tak tu? Abang, saya masuk bilik dulu tau. $2,001? Macam mana aku boleh ada kat sini? Aku mimpi ke? Aduh. Saya dah bangun. Saya pergi mandi dulu, okey? Nanti kita makan sekali. Aku sedar aku di masa silam. Dan lelaki di hadapan aku ni adalah suami aku, Indra. Semua ni macam deja vu. Aku pernah lalui semua ni. Tapi aku tak boleh buat apa-apa bila aku di hadapan Indra. Seolah-olah aku dikawal macam patung. Tubuh aku bergerak, tapi aku tak boleh berkata apa aku rasakan. Jadi, kenapa aku di sini? Aku tak ingat. Sayang. Abang ada something lah nak bagi kat sayang. Cuba sayang tutup mata. Nah, Wah, cantiknya. saya beli khas untuk awak. Ni macam gelang aku. Sayang okey tak? Jomlah balik. Lagipun dah nak maghrib dah ni. Jom. Sayang. Jom kita lumba lari. Nak tak? Tak nak. Alah, jomlah. Tak nak lah, nanti jatuh. 1, 2, 3. Awak jangan lari, nanti awak accident. Aduh. Sayang. Sayang okey tak? Teruk ni sayang. Sayang okey tak? Ush. Ada orang accident lah. Sayang.
Dah sampai ke? Berapa bang? Dik. Adik orang sini ke? Saya dulu orang sini. Oh, macam tu. Tak silap. Kat sini dah ada kampung lah. Yang ada pun sungai je. Kat orang berkelah. Assalamualaikum sayang. Awak dah sampai hospital ke? Maaf, abang tak dapat teman awak. Abang ada kerja sikit. Nanti abang ambil awak ya. Awak jaga diri baik-baik tau. Apa-apa, beritahu abang nanti. Hello? Awak? Awak? Senyuman yang kau berikan mati. Hampa yang kau berikan Sayang. hati. Hadiah kan arca seusai waktu berhenti. Hati hadiahkan aku kau untuk mengenang hari. Berikan teman di kau.